Hari ini kita nak lihat sesuatu yang sangat menarik dalam dunia pendidikan. Satu gabungan dua kaedah hebat yang berpotensi untuk membentuk semula cara pelajar kita belajar. Persoalannya, adakah ini hala tuju baharu untuk pendidikan? Jom kita siasat sama-sama. Baiklah, jom kita mulakan. Ini apa yang kita akan bincangkan. Mula-mula, kita akan tengok gabungan pendidikan baharu ni. Lepas tu, kita akan cuba faham apa sebenarnya DTPBL. Kemudian, kita akan lihat manfaatnya, bincangkan tentang peranan baharu guru, selami cabaran yang wujud, dan akhir sekali, kita akan persoalkan adakah ini masa depan pembelajaran? Jadi, kenapa kita perlukan gabungan ini? Kenapa nak susah-susahkan? Nah, semuanya bermula dari satu isu besar. Pendidikan kita perlu berevolusi. Ia perlu seiring dengan zaman, perlu mengajar kemahiran abad ke-21 seperti kreativiti dan cara menyelesaikan masalah yang kompleks. Dan inilah soalan utamanya. Macam mana kita nak ajar kemahiran untuk masa depan, tapi kita kena ajar sekarang? Soalan inilah yang sering bermain di fikiran para pendidik. Macam mana kita nak siapkan pelajar untuk dunia yang sentiasa berubah, untuk hadapi cabaran yang kita sendiri pun mungkin tak dapat bayangkan lagi? Jawapannya mungkin terletak pada gabungan dua idea hebat ini. Di satu pihak, kita ada pemikiran reka bentuk yang datangnya dari dunia bisnes dan reka bentuk dengan fokus utamanya untuk menyelesaikan masalah. Di pihak lain pula, kita ada pembelajaran berasaskan projek yang berakar umbi dari falsafah Dewey yang menekankan bahawa pelajar adalah pusat dalam proses pembelajaran. Selalunya dua pendekatan ini berjalan secara berasingan. Jadi, jom kita lihat apa yang berlaku bila kedua-dua pendekatan ini disatukan. Kita akan dapat sesuatu yang baru yang dikenali sebagai DTPBL. Jadi, apa sebenarnya DTPBL ni? Senang cerita, ia macam gabungan yang terbaik dari kedua-dua dunia. Kita ambil metodologi penyelesaian masalah dari pemikiran reka bentuk dan kita padankan dengan pendekatan berpusatkan pelajar dari pembelajaran berasaskan projek. Gabungan inilah yang dikatakan sebagai satu laluan baharu dalam pendidikan. Apa yang sangat menarik ialah bidang ini masih lagi baru. Cuba bayangkan, satu kajian literatur yang sistematik meneliti hampir 1,500 kertas kerja. Tetapi, selepas proses tapisan yang sangat ketat, hanya 14 kajian yang benar-benar relevan ditemui. 14! Ini menunjukkan betapa baharunya bidang ini. Kita sebenarnya sedang melihat sesuatu yang berada di sempadan penerokaan dalam dunia pendidikan. Walaupun masih baru, dah ada beberapa model praktikal yang muncul. Sebagai contoh, dua rangka kerja ini memberikan guru satu struktur untuk diikuti. Satu model bermula dengan empati, manakala satu lagi bermula dengan cabaran. Tapi kedua-duanya akan membimbing pelajar melalui proses reka bentuk, prototipe dan akhirnya berkongsi hasil kerja mereka. Okey, model dah ada. Persoalan pentingnya sekarang, adakah ia betul-betul berkesan? Mari kita lihat bukti yang ada. Petikan dari kajian ini merumuskan impak utamanya. Ia dengan jelas menyatakan yang metodologi DTPBL ada kesan yang ketara dalam meningkatkan kreativiti dan keupayaan pelajar untuk selesaikan masalah. Inilah hasil yang kita mahukan dalam pendidikan moden. Dan ini bukan sekadar teori ya. DTPBL sedang digunakan dalam pelbagai bidang, dari kejuruteraan dan program MBA sehinggalah yang menariknya dalam pendidikan ketenteraan. Kepelbagaian ini menunjukkan betapa fleksibel dan berpotensinya pendekatan ini. Jadi, poin pentingnya di sini ialah DTPBL ni terbukti boleh membangunkan kemahiran abad ke-21 yang sering kita sebutkan. Data ini jelas menunjukkan kreativiti dan penyelesaian masalah berada di tangga teratas, diikuti rapat oleh pemikiran kritis dan inovasi. Inilah kemahiran yang sangat-sangat diperlukan di alam pekerjaan masa kini. Pendekatan baharu ini bukan saja mengubah situasi untuk pelajar, tahu tak? Ia juga secara asasnya mengubah peranan guru dalam bilik darjah. Kita sedang melihat satu anjakan yang besar. Guru beralih daripada sekadar menjadi pensyarah yang menyampaikan maklumat kepada seorang fasilitator, jurulatih dan mentor. Pada masa yang sama, pelajar berubah daripada penerima pasif kepada pemilik aktif pembelajaran mereka sendiri. Ia satu perubahan dinamik yang besar dalam bilik darjah. Jadi, apa maksudnya dalam praktis?
ada 4 strategi utama yang guru perlu amalkan. Pertama, projek mesti berkisar tentang masalah dunia sebenar. Kedua, galakkan pemikiran merentas disiplin. Ketiga, bimbing pelajar untuk belajar daripada kesilapan. Dan keempat, kita perlukan cara penilaian yang baharu yang boleh menilai proses dan kreativiti, bukan hanya hasil akhir. Sudah tentu tak ada model pendidikan yang sempurna. Mari kita lihat pula cabaran-cabaran sebenar yang dikenal pasti dalam penyelidikan. Terdapat 4 halangan utama yang pendidik hadapi seperti yang digambarkan di sini. Ketidakpastian, penilaian, sumber dan juga saiz kelas. Mari kita lihat satu persatu. Ketidakpastian dalam masalah terbuka boleh menakutkan pelajar dan juga guru. Penilaian pula menjadi rumit sebab macam mana nak bagi grade pada kreativiti kan? Kaedah tradisional memang tak cukup. Kemudian ada isu sumber, teknologi dan bahan-bahan mungkin terhad. Dan akhir sekali, dalam kelas yang besar, memang sukar untuk guru berikan bimbingan peribadi yang diperlukan oleh model ini. Jadi, lepas kita timbang tara kebaikan yang hebat ni dengan cabaran yang ketara, apa maknanya semua ni untuk masa depan pendidikan? Kesimpulan utamanya ialah, walaupun ada cabaran, DTPBL telah menunjukkan potensi yang amat besar. Ia menawarkan satu model yang meyakinkan, yang disokong oleh bukti awal untuk membina kemahiran yang kita tahu sangat penting untuk abad ke-21. Perbincangan kita berakhir dengan satu soalan yang provokatif. DTPBL mungkin peta jalan baharu untuk pembelajaran, tapi soalan yang lebih besar ialah, adakah sistem pendidikan dan sekolah kita bersedia untuk perubahan? Adakah kita bersedia untuk mengambil laluan yang berbeza? Inilah persoalan untuk kita semua fikirkan.